Saya Cikgu Mukayin. Apa dia? Cikgu Mukayin. Mukayin Saya dipindahkan di sini. Oh, ini cikgu bandar yang dia cakap akan mengajar kat sini. Inilah cikgu Mukayin. Oh, cepat betul berita tersebar. Sebab muka-muka macam ini, kalau nama pun Mukayin, senang dilap. Sebelum tu saya kenalkan saya, Cikgu Abu Samah. Oh. Yep. Boleh saya tahu cikgu mengajar dalam mata pelajaran apa? Saya bukan cakap besar, saya bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Wah, nice to meet you. Nice to meet you. Yep. Cikgu. To meet saya pun nice. Bukan to meet tu, to meet. Kau menyampuk je. Mentang-mentang lah bodoh tu percuma semua kau ambil ya. Saya mengajar di sini. Saya mengajar matematik tempatan. Matematik tempatan. Ada matematik luar ke? Ada, yang ni senang kira. Oh, ini kawasan pedalaman. Saya pernah mengajar rimau tepi tingkap. Sedangkan pengetua pun tak ada bilik. Awak bayangkan keadaan kita macam mana? Habis pengetua duduk mana? Pengetua duduk dalam kemah, betul-betul bawah kelapa sawit yang nombor 3 ni. Semua duduk dulu. Saya nak bawa dia pergi kemah pengetua. Silakan.